Okay, musim-musim panas ni benda yang wajib korang bawa sentiasa adalah kipas tangan macam ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Culture ni. So hari ni saya nak simple review. Ni adalah kipas daripada Gojodog. Kecil je saiz dia, besar tapak tangan sahaja. Okay, ini Gojodog FS102. Dia sebuah ultra thin cut fan. Dia punya kotak pun kecil je, besar ni. Kipas dia besar ni je. Okay, kalau beli dia akan dapat macam biasalah, dia punya user manual. Okay, dan juga dia punya charging cable. Okey, apa yang best? Kipas ni saiz dia memang sangat compact dan juga dia ringan. Jadinya dia senang nak bawa. Korang boleh masukkan dalam poket seluar je. Okey, dia tak makan ruang dan juga dia tak rasa dia punya berat. Nak masuk dalam beg pun senang sebab dia sangat compact. So dia tak makan ruang yang banyak lah. Okey, mudah nak bawa. Kalau compare dengan kipas tangan yang bulky, dia memang makan ruang. Tapi kalau yang ni memang senang nak bawa. Lepas tu dia bagi lanyard macam ni. Jadinya korang boleh sangkut pada leher. Okay, so boleh sangkutkan saja, dia tak terasa dia punya berat. So mudahlah nak bawa ke sana sini. Tangan pun dah tak payah pegang kipas. So kalau nak on dia pun senang. Okay, dia punya kipas pun simple je. Atas dia punya blade, dia tak besar, kecil je, tapi just nice sahaja. Depan dia ada button, bawah ada battery indicator. Belakang dia punya port untuk charge balik lah. Dia punya bateri 900 mAh. Dia punya ketahanan saya tak pasti sebab dia tak ada tulis. Saya pun tak guna secara keseluruhan lagi. Okay, lepas tu bawah dia ada lubang untuk lanyard lah. So nak guna dia senang. Button dia saya suka sebab dia ada macam lock kat sini. Kalau tekan sekali dia tak akan on. So yang ni dia bagus. Biasanya kalau kita letak dalam poket, dia akan tertekan macam ni. So dia tak akan on. So dia boleh jimatkan bateri. Okay, so kalau nak on dia kena tekan lama sikit. Holdkan ni lama-lama. So dia akan start run. Ni yang speed 1. Okay, speed 1 ni yang ini biasa je lah. Kalau dekat luar panas-panas ni dia macam tak terasa sangat. Okay, tapi kalau maybe dekat tempat indoor yang kurang berangin, dia akan terasa lah. Untuk speed 2 tekan lagi sekali. Okay, ni speed 2. Angin dia kuat sikit, dia lebih terasa lah. Walaupun dekat outdoor dia adalah terasa kena muka, cuma dia kena rapat, dia tak boleh jauh. Angin dia jenis kena rapat lah. Sebab kipas ni dia kecil je, tapi terasa lah macam ni leher panas. Dia terasa sejuk. Tapi kalau nak kuat lagi, ni speed 3. Bunyi pun dia akan kuat sikit. Angin dia lagi kuat. So dia punya speed dia boleh tengok kat sini lah. Nampak? Pasal dia agak kuat untuk sebuah kipas yang basic, yang kecil macam ni. Dia boleh consider kuat jugalah. Pasal dia berbaloi lah. So yang ni dia sesuai lah untuk korang bagi dekat anak-anak pergi sekolah. Sebab dia punya size dia compact. Dia tak makan ruang dalam beg lah. Nak bawa senang, nak gantung pun boleh. Nak guna dia pun mudah. Dan yang paling penting, harga dia murah. So kalau terhilang sekalipun, dia tak rasa ralat sangat lah. Walaupun murah, dia punya kualiti dia masih lagi bagus. Angin dia pun function. Lepas tu dia compact, senang nak bawa. So yang ni dia memang, pada saya wajib korang boleh standby lah. Kalau berminat, boleh dapatkan dekat link. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.